Kenapa Malaysia nak gaduh time isu global? Kenapa tak fokus majukan negara, hapuskan penyamun, bersihkan Malaysia untuk rakyat? Awak punya ayat ni sebenarnya kontradik di antara satu sama lain. Kenapa Malaysia nak gaduh time isu global? Kenapa tak fokus majukan negara, hapuskan penyamun? Nak hapuskan penyamun, kena bergaduh lah. Mana dah hapuskan penyamun? Penyamun silakan keluar. Penyamun silakan keluar. Ingat penyamun nak keluar macam tu ke? Kena gaduh dengan penyamun lah. Okay. Arsyad. Kak Campbell nasi biryani ada tak? Apa pepatah tu Arsyad? Apa pepatah tu? Biryani kerana benar kan? Biryani kerana benar. Iyalah. Kan takkan kita nak gaduh dengan penyamun, kita nak suruh penyamun berambus tu, kita nak cakap baik-baik, penyamun pun, oh ya ke Encik Hardy? Nak kami berambus ke? Baiklah, kami akan berambus dengan segala hormatnya. Kena gaduh lah. Adakah setiap parti ada mafia yang mereka bela? Ada. Bukan mafia tu bagi saya, dia bukan datang pada setiap parti sekarang, setiap bila kali mereka berkuasa. Masa zaman Muhyiddin Yassin, masa zaman Najib dahulu, dia tak obvious sangat kerana pada masa itu UMNO ramai corporate, memang ada orang-orang corporate, bukan mafia pun, corporate memang kaya sejak zaman Tun Mahathir dahulu atau pada zaman Najib tu. Tapi bila masuk zaman Tok Saka, pada masa tu UMNO teruk dan sebagainya, pada masa itu dah ada kekosongan tu. So corporate mafia mula mengambil kesempatan. And then bila masuk ke zaman Muhyiddin Yassin, itu yang menantu Muhyiddin Yassin masuk ke dalam Next G kalau tak silap, menantu Muhyiddin Yassin.